tempat ni kita selalu main kan, Mami? Tempat ni lah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Hei. Hang memang jenis tak faham bahasa ke apa? Aku kalau cakap dengan orang yang faham, dia tak faham. Tapi lo ni, hang sendiri yang pilih tak mau faham. Hang nak faham macam mana lagi? Aini main sini bukan nak gaduh dengan Mami. Cuma Aini tak boleh nak move on dengan Mami. Tak boleh move on. Aku pernah sentuh hang ke? Tak pernah kan? So apa masalahnya hang tak boleh move on dengan aku? Banyak lagi lelaki lain yang lebih better daripada aku. Hang carilah dia. Benda simple je kot. Apa yang susah sangat? Cuba Mami bagi peluang lah kat Aini untuk Aini ubah balik semua yang pernah Aini buat kat Mami dulu. Peluang? Aku yakin kalau lagi sekali aku bagi peluang dekat hang, hang tetap akan buat benda yang sama. Kadang-kadang aku perlu korbankan perasaan aku sendiri demi kena orang lain. Ada juga orang tak hargai pengorbanan aku selama ni. Aku sanggup simpan rasa terkilan aku demi kuasa hati orang lain. Ada orang nampak salah kita, tapi salah sendiri. Langsung tak nampak. Kadang juga aku penat dengan semua benda ni. Tapi yang buatkan aku rasa semangat sebab aku memilih untuk bersabar. Itulah kunci dia. Dan aku janji atas diri aku yang peluang tu takkan pernah wujud lagi dalam hidup. Terlalu panjang kisah yang kita karang, hingga tiada dayaku menuktahkannya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Awak pergi jumpa siapa dia tadi? Mana ada saya jumpa siapa pun. Hari aku tak kenal kau jantan tu siapa dia. Oh, yang awak tengok tadi tu kawan saya je. Oh, anda pernah tipu aku lah ni. Hari aku bodoh sangat kau. Hari aku tak kenal hang jumpa siapa dia. Hang cakap je lah tu ex hang, kan? Yang awak nak imu-imu saya kenapa? Lagi sekali kalau aku nampak hang jumpa dengan dia, jaga hang. Suka hati saya lah saya nak jumpa dia. Apa masalah dengan awak? Apa hak awak nak halang saya? Sebab apa hang payah sangat nak faham aku ah? Kalau aku dah cakap tak sukalah. Lepas ni, kalau aku nak dating dengan dia ke, nak jumpa siapa pun, hang langsung tak ada hak nak halang aku. Dia tu ex hang, bekas power hang. Bila-bila masuk je dia boleh balik dekat hang. Benda tu lah yang aku takut terjadi. Sebab tu lah aku tak suka hampir jumpa dengan dia. Selamat malam duhai sayang, tidurlah di pangkuan. Loh, hang potong steam ah. Aku baru nak feel. Nak feel tulus tulak apa boleh. Ni, aku ada nak beritahu dekat hang ni. Ada berita tergempar-tergempur. Ni, hang tengok. Berita apa? Ni tengoklah hang pakai. Ada buat masalah pula. Sampai nak jumpa bagai. Nak kata aku buat masalah, aku tak ada cari pasal dengan orang. Dok masalahnya lo ni, nombor tu aku tak kenal. Tiba-tiba dia nak ajak aku jumpa. Ke dia silap nombor? Takkan mungkin dia silap nombor. Betul macam mana? Nak jumpa dia? Tak apa. Lo ni kita pergi jumpa dia dulu. Apa-apa jadi, aku dah belakang hang. Kalau hang kena tumbuk tu, aku rekod. Aku viral. Dia satu Malaysia tahu. Lepas tu, kalau kata aku kena tumbuk, tengok rekod video macam tu. Bangang bodoh macam tu. Betul? Rekod dulu. At least kita ada bukti. Apa-apa jadi senang. Sambung balik. Aku Nanti aku kan?
Sebab apa Bami tak boleh nak terima Aini macam dulu balik? Hang tanya aku, sebab apa aku tak boleh terima hang? Sebab apa hang tak tanya diri hang? Sebab apa aku tak boleh terima hang? Jawapan tu ada dekat diri hang, bukan dekat aku. Takkan sebabkan perangai Aini, Bami nak kena layan Aini macam ni? Teruk sangat kau perangai Aini. Selama ni, aku banyak sahabat dengan hang. Berapa banyak dah aku bagi peluang dekat hang. Tapi hang langsung tak hargai peluang yang aku bagi. Selama ni benda yang hang tak suka aku tak buat. Tapi bila aku tak suka, hang stay buat. Aku respect dekat hang sebab hang tak curang dengan aku. Tapi disebabkan perangai hang tu yang buatkan aku rasa betul-betul sedak dengan hang. Takkan disebabkan sekali Bami bagi peluang kat Aini nak kena berubah skrip lah tau. Perubahan perlukan masa kan? Berapa banyak masanya hang nak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Hang tak payah aku nak didik aku. Sebab perjuangan hang tu hanya sia-sia. Aku yang betul-betul tak buat hati ni. Aku faham kan? Bami. Aku rasa lepas ni, hang tak payah dah kot kacau ini. Hang cakap aku kacau ini. Cuba hang tanya dia lah ni. Siapa yang kacau siapa? Aku yang kacau dia ke? Dia yang kacau aku? Benda kalau tepuk sebelah tangan, takkan bunyi. Masalahnya lah ni hang. Dia masuk, tapi hang yang sambut. Hang ada nampak aku sambut dia dengan cara elok ke? Tak nampak kan? Atau hang nak aku layan dia macam dengan anjing? Borang siapa? Macam tu hang nak? Hang laki, aku laki. Aku tahu lah niat hang tu macam mana. Betul lah ni hang nak cakap aku nak makan dia lah. Kalau betul aku nak makan dia, tak payah cakap lah ni. Daripada dulu buat aku bercinta dengan dia, aku dah makan. Ke hang yang nak makan dia? Mulut hang badak sikit lah nak. Hang cakap macam lama makin kau ajak ni. Hang tahu pula marah aku bila aku tuduh hang macam tu. Masa hang tuduh aku macam ni, hang tak fikir pula aku punya marah. Hang patut kena beruntung tau. Walaupun dia ex aku, bekas awet aku sekalipun, aku stay tak layan dia. Sebab apa? Sebab aku nak jaga hati hang. Hang tak boleh terfikir ke? Sebab apa awet hang lah ni masih stay di gan aku? Bermakna bukan aku yang masalah. Tapi aku tak cakap lah yang hang bermasalah. Lagi satu, kalau hang nak bergaduh dengan aku disebabkan perempuan, aku rasa tak payah kot. Malu dekat orang. Tapi kalau kata hang nak kawan dengan aku, tapi kalau kata hang nak musuh dengan aku sekalipun, tu pilihan hang. Nak sayang perempuan boleh. Tapi sayang, jangan sampai sanggup jadi bodoh. Jangan ku jaga di